Oh, jangan. Tepas sikit kan dengan betul-betul pancing. Oh. Ho! Amboi dia. Awet kamar. Keliru macam keliru. Kalau ni tak bergerak. Ada lemak ayam sungai tu, pokok tu saja. Sepuluh Baik. Tahu tak apa-apa dia perlu. Okey. Baik. Jalan lu. Saya lah kita ni. Boleh? Sedap. Belum try lagi. Nasi lemak Perak Ini semangat lain macam. Hai. Dah makan? Tengok. Nasi lemak sedap. How to channel legend. Subscribe. Baik. Terkejut lagi. Bermula 3 hari 2 malam ke Tasik Banding. Doa-doakan kami dapat ikan kelah. Waktu petang di kota pelabuhan, kau datang dengan senyuman perlahan. Rambutmu terbang ditiup bayu, dalam matamu dunia yang baru. Amica Fishing bukan tentang lautan. Orang atas makan. Oh, makan. Sejak hari itu hatiku kau milik. Langkah perlahan di pasir yang sejuk, tangan ke tangan, hati jadi peluk. Kata mimpi tak selalu jauh, tapi malam itu rasa terlalu ragu. Hai guys, welcome back to channel Amica Fishing. So kita dah sampai destinasi kita dekat Empang Temenggur, Tasik Banding. So kita pun ni baru bangun ni. Baru bangun. Oh, sedap tidur. Malu. Kita pun dah siap ikat semua tali. Buat pada ujung maksudnya ni. Katanya pot baung. Jadi kita tengok kisah yang macam mana. InsyaAllah lah. Rezeki InsyaAllah ada lah. Dah.
Pening aku. Apa kena fikir. Oh, ini lah. Kalau dia kan dia TikToker, YouTuber. Okay guys, ni mereka yang nak pergi mana ni? Melayan tajuk kan. Saya tak join lah sebab mungkin high or risk, lepas tu panas. Jadi saya nak lihat dekat houseboat ni. Moleh. Oh, boleh. Mana? Ui, lagi. Bombong kau ada sikit. Kurang ya, yang marah lah. Tempat karaoke pun ada guys. Ada karaoke sini. Di malamnya kita memancikan sia. Dapat ke? Usaha tak apa tidak apa. Usaha tangga kejayaan. Oh, bukan bau ikan tu. Weh. Jangan. Ikan lendio. Ikan lendio. Lendio. Tapi sini dia panggil ikan apa entah. Sedap kan sih? Dia kata sedap ada bau. Ada 20 tajam tak ada kan? Ada. Ada weh. Ada. Dah proses oh. Oh, dapat banyak. Oh, nampak. Kan. Oh, gini saja dia. Menang, pemenangan ni. Oh, jangan. Champion. Menu malam ni. Orang atas makan. Nanti letakkan jari, letak dekat luar. Bagi dia duduk, boleh bawa umpan. Oh, ni duduk. Boleh bawa umpan ni. Pandai kosong. Tak ada. Siapa dapat? Saya dapat. Dahsyat ah. Estos para ti, amiga Pichi, aquí baila con corazón. Bajo el sol del Caribe, oye mi canción. Amiga Pichi, mueve el alma con pasión. Oh, tu. Oh. Dapat. Juga. Kena. Tekong rasmi ke? Tekuk rasmi. Toman baru ah toman. Saya rempit. Duduk sini ya. Habis mata. Ke dalam ni. Sini ya. Awak nak pergi depan lagi? Jom. Jom. Manjang mesti banyak ni. Boleh. Tuan kita pergi. Oh, nak tak tu. Pergi kat jabatan ni. Ini ketepatan apa cik ni? Siap ada jambatan ni. Memang ada petunjuk. Orang lalu pergi dulu pernah masuk dalam sana. Kali pernah masuk dalam. Sungai ni jugalah masuk dalam. Sidin. Toman pertama. Pergi kat buat kemah guys. Ada lepas tak dia? Boleh? Dia lepas? Tak apa. Tak tegang lah. Tu. Tu. Dah open dah. Dulu dalam masa kat Keniam tu. Dalam ni kan? kot. Dalam semak kot. Hidup ya. Dia boleh buat call. Bila dia mudah turun kan. Macam tu. Tapi dia mudah biun. Tepi sikit nak balik. Dia pergi agak jauh. Tapi takut dia bergulung macam tu. Itu dia. Itu masalah dia. Lepas tu kalau ni kalau kita baling tu belakang ada benda macam tu kan. Tersangkut kan. Dia memang akan bergulung tu. Bergulung tu. Tak ada lah. Cuba tu. Try je. Jari saya cacat.
Ya. Pelentang kiri rasa macam Tutup. kekok. Ya. Tak payahlah. Try. Ha? Try lu. Tak kiri. Try kanan. Tentu tu. Ha. Dia nak minyak habis ke? Habis. Baru cakap. Umpan yang sama dia tadi ni. Dia turun. Kacau lah tali-tali ni. Aduh. Hilang lah. Habis semua. Ikan apa ni? Eh, 2.3 meter. Telan tak? Cacing. Boleh lah bakar tali tajur. Tak nak buka mulut dah. Oh, pok. Tak ingat bagi kat Toman kan? Ini besar bang. Ni, Wan. Kau Wan. Karuan tu sebenarnya. Kawan kan? Kita ni. Oh, jangan. Lepas sikit kan dengan betul-betul pancing tadi. Oh. Ho! Oh, memang betul dia. Tak. Sebab saya pun mustahil ambil lah. Seorang lagi, seorang tak? Betul. Dek. Bakal dengung ni. So guys, welcome back to my channel. Hari ni aku masih kat Tasik Banding. Dan hari ni aku nak ajar korang cara nak maci ikan putih, ataupun orang panggilnya memasai, ataupun ikan sia. So umpan yang aku guna ini tak ada lah susah sangat. Kedai pancing banyak jual guys. So cengkerik aku guna. Dan teknik yang aku guna hari ni, teknik satu mata dan mata yang kecil lah. So hari ni kita tengoklah macam mana. Nampak. Aduh. Baru cakap. So guys, ni ikan kita salai. Sorry guys, bising sikit sudah ada generator tepi saya. Apa ni? Jahat tu. Kejang, daging kejang. Daging jahat tu. Sambil menunggu makan dulu guys. Okay guys, sorry ada karaoke belakang. It's okay. So kita nak rasa ikan tomang yang Abang Zul ni dapat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ku ucapkan. Okay kan, rasa dia nampak? Dia punya kulit, dia punya tekstur dia apa ni? Kulit dia berjaya sikit, lihat sikit. Oh, okay guys, kita rasa dengan nasi. Andailah
saya ambil guys. Lembut. Memang lembut. Dia punya rasa punya barbecue dia cantik lah. Mantap. Okay guys, kita sama makan. Pandai mana? Ha? Pandai mana? Ah. Pandai mana? Tak.